Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Ya, betul. Mana dia? Ras dan Ras Channel. Okey, kali ini disebabkan saya duduk dekat Johor. So, kali ini saya bawakan untuk anda khas makanan daripada Johor. Apakah dia? Iaitu ikan panggang kuali. Ikan panggang kuali Jadi, apa saja bahan-bahan dia dan macam mana cara masak dia, tonton video ini sampai habis. Jadi, untuk bahan-bahan dia, kita ada 6 biji, bukan 6 biji, 6 ulas apa bawang putih, 6 tangkai bawang merah pula. Ini cili padi. Lepas tu kita ada 1 inci halia, 2 biji bawang besar, 1 inci lebih kunyit hidup. Lepas tu 1 biji tomato, 2 batang serai yang kita dah ketuk sahaja. Jadi bahan-bahan yang ini kita akan tumbuk, nak chopper pun boleh, tapi saya tumbuk ni bahan-bahan ni. Ada 5-6 jenis bahan ni. Lepas tu ini dia kita punya ikan. Hari ni saya guna ikan bawal. Yang sebenarnya ikan apa pun boleh. Ikan siakap ke, ikan tilapia ke, janji ikan. Ayam pun boleh. Jadi ikan tilapia ni 2 ekor. Saya potong 3. So saya perat dia dengan cili kisar 1 sudu setengah makan. Lepas tu serbuk kunyit 1 sudu teh, garam dan ajinomoto secukup rasa. Kita perat dia lebih kurang dalam 15 minit baru kita goreng. Okey. Stay tune. Kita nak tumbuk dulu bahan-bahan ni. Kuali kita dah panas, kita masukkan minyak. Minyak sikit sahaja, agak-agak je lah. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang kita dah siap tumbuk. So terpulang pada sahabat-sahabat semua, sama ada nak chopper ataupun nak tumbuk, ikut selera masing-masing mana yang senang. So, lupa nak bagi tahu, tadi saya ada tambah lagi 6 batang cili hijau. Kalau sahabat-sahabat tengok ada warna hijau kat situ. Saya tambah 6 batang ataupun 6 tangkai cili hijau lagi. Tumbuk bersama dengan yang lain-lain. Lepas tu, masa kita nak tumbuk bahan-bahan ni, bawang putih ke, halia ke, last sekali baru kita masukkan tomato. Kita jangan tumbuk, kita lenyek sahaja. Kita lenyek. Kita tumis bahan-bahan ni sampai dia pecah minyak bawang-bawang tu. Lepas tu dia punya aroma daripada bahan-bahan tersebut dah naik, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Jadi kalau sahabat-sahabat nak tahu, ini adalah masakan khas daripada Johor, yang mungkin yang generasi sekarang ni, macam mana anak kita, mana yang duduk di Johor, ada yang tak tahu apa itu ikan panggang kuali. Jadi jangan tanya kenapa nama dia ikan panggang kuali. Kita masukkan air sikit sahaja.
Bila kuah dia dah menggelegak, kita masukkan santan. Santan 1 kotak kecil yang 200 ml. Bagi habis je. Kita masukkan garam. Garam secukup rasa. Alamak, lupalah. Tak apa. Ajinomoto pun secukup rasa. Mana yang tak makan ajinomoto tu, bolehlah sikit. Boleh pula tertinggal serai. Okey, sekarang kita masukkan kita punya ikan bawal yang dah siap digoreng. Oh, dia punya aroma tu. Alamak. Memang terbaik lah. Ini resipi ni saya terinspirasi daripada Facebook. Saya tengok ada orang tu masak. Jadi saya tengok dan belajar. Ini yang kali kedua saya masak. Tapi yang dulu sebelum saya buat akaun YouTube. Ini pun pernah viral dulu juga. Kita masak lagi lebih kurang dalam 3 minit. Kita tutup api, boleh dihidangkan. Okey, stay tune. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Kita punya ikan panggang kuali kita. Ikan panggang kuali. Dia punya kuah pekat melekat. Dia punya warna sedang elok. Ini kita punya ikan bawal. Makan dengan nasi panas-panas ni. Bini panggil 3 kali tak nyaut, tak dengar. Lagi-lagi kalau apa mak mentua ke mak mertua ke lalu belakang, memang confirm tak nampak. Okeylah, setakat sini saja untuk kali ini. Jadi sekali lagi saya nak bagi tahu, ini dia kita punya ikan panggang kuali kita, masakan khas negeri Johor. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah sokong atau support channel saya ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. So kita nak rasa dululah. Bismillah. Dia punya rasa saya cakap pun susah. So sahabat-sahabat kena masak sendiri, rasa sendiri, baru tahu dia punya rasa macam mana. Memang terbaik dan sedap. Okay, bye.